Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Nur Kalisha Izzati, wartawan anda yang ceria hari ini. Bak kata pepatah, membaca jabatan ilmu. Hari ini, warga sekolah SJKC Aikiau Penaga akan menyahut seruan program Jom Membaca selama 10 minit yang bertemakan membaca membuka dunia. Walaupun hanya 10 minit, jangan pandang rendah ya. Dalam masa yang singkat ini, kita boleh mengembara ke seluruh dunia, mengenali pelbagai kisah dan menimba ilmu yang tidak ternilai. Jadi, jom kita saksikan bagaimana warga sekolah kita menggunakan 10 minit ini dengan penuh fokus, semangat dan minat terhadap membaca. Wah, hebatnya! Semua murid, guru dan staf membaca dengan penuh tumpuan dan kesungguhan. Semoga saat ini bukan sekadar satu program tetapi menjadi titik permulaan untuk menyemai benih ilmu dan menyuburkan kecintaan buku dalam kalangan murid kita. Seperti kata pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sekiranya anda dapat memupuk amalan membaca yang kecil ini setiap hari, dunia anda mestilah semakin diperluaskan hari demi hari. Saya Nur Kalisha Izzati mengakhiri siaran hari ini. Sekian, terima kasih.